Pada minggu depan, apa tarikh-tarikh penting yang berlaku? Pada minggu depan, bermula 11 hingga 20 Jun. Okey, take note 11 hingga 20 Jun adalah tarikh untuk anda menerima tawaran untuk program-program TVET. Pada 14 April tempoh hari, anda ada dua permohonan yang sedang berlaku ataupun yang sudah berlaku. 14 April adalah UPU fasa kedua. Pada tarikh yang sama, 14 April adalah tarikh untuk anda memohon institusi TVET di UP_TVET. So, dua tarikh 14 April ni berlaku dua tempat platform yang berkaitan untuk anda nak sambung belajar. So, pada minggu depan, apa yang berlaku adalah 11 hingga 20 Jun adalah tarikh untuk anda dapat tawaran daripada institusi TVET latihan kemahiran awam dan juga swasta. Minggu depan juga, iaitu pada 15 Jun, akan ada tarikh tutup permohonan. Anak-anak tuan-tuan dan puan, boleh katakan tarikh tutup permohonan untuk institusi TVET di UP_TVET adalah pada 15 Jun 2025. Besoknya, 16 Jun adalah tarikh tawaran anak-anak kita mendapat tawaran program-program di UPU.